Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ini bukan tentang rasis. Ini tentang keadilan. Ini tentang undang-undang negara. Dan ini tentang apa yang sedang berlaku kepada orang Melayu hari ini. Kita ambil contoh kes di Laut Faham. Tanah Reserve Melayu, tanah kerajaan diceroboh. Pokok musangking ditanam. Bukan setahun, bukan 2 tahun, puluhan tahun. Hasilnya jutaan ringgit keuntungan. Persoalannya, tanah itu bukan milik mereka. Sudah tentu tiada cukai tanah yang dibayar. Sudah tentu tiada kebenaran pemilikan. Bila kerajaan mahu ambil semula tanah, mereka melawan. Lebih parah lagi, ada wakil rakyat yang tampil membela pencerobohan itu. Wakil rakyat jenis apa ini? Di mana sumpah setianya untuk menjunjung perlembagaan negara dan kedaulatan undang-undang yang sepatutnya digenggam dan ditegakkan? Mari kita berhenti beremosi. Kita bercakap fakta undang-undang. Dalam kanun tanah negara, membina struktur atau mengusahakan tanah yang bukan milik sendiri adalah satu kesalahan. Tiada pengecualian. Kalau nak bina masjid sekalipun, prosedurnya jelas. Tanah mesti dimiliki atau pembuktian diwakafkan atau diluluskan secara sah oleh pejabat tanah. Masjid pun tak boleh langgar undang-undang. Jadi, bila ada binaan lain, apa pun bentuknya, dibuat di atas tanah orang lain, itu tetap salah. Sebagai contoh isu kuil baru-baru ini. Ingat satu perkara penting. Tiada satu jengkal tanah di Malaysia ini tidak bertuan. Kalau bukan hak individu, ianya milik organisasi. Kalau bukan milik organisasi, ianya pasti milik kerajaan. Dan dalam sejarah perlembagaan negara, Raja-Raja Melayu telah menetapkan tanah Reserve Melayu tidak boleh dipindah milik kepada bukan Melayu. Itu bukan sentimen, itu perlembagaan. Sekarang aku tanya dengan jujur. Kenapa bila orang Melayu menceroboh tanah kerajaan, dipenjara sebagai contoh, kes seorang pesara tentera berbangsa Melayu dihukum penjara kerana tanah kerajaan. Tetapi bila tanah Reserve Melayu diceroboh berpuluh tahun, jutaan hasil diambil, undang-undang dilanggar secara terang-terangan. Tindakan jadi lembut, alasan jadi panjang, pembelaan politik muncul. Ini bukan soal perkauman, ini soal undang-undang. Ibarat grade dan label antara kita semua. Kesimpulannya, orang Melayu hari ini bukan minta layanan istimewa. Orang Melayu cuma minta keadilan yang sama rata. Jika undang-undang tegas kepada Melayu, ia mesti tegas kepada semua. Jika pencerobohan itu salah, ia tetap salah walau siapa pun pelakunya. Kalau perlembagaan boleh dipijak sesuka hati, maka jangan terkejut bila rakyat mula bertanya, negara ini masih berdaulatkah? Atau undang-undang sudah menjadi alat politik? Ini bukan hasutan, ini peringatan. Kerana bila keadilan tidak lagi seimbang, yang runtuh bukan satu kaum. Yang runtuh itu pasti satu negara.